LCOME Back to Autogate Panorama 2027 Lamborghini Urus SUV hibrid berprestasi tinggi dengan 789 kuasa kuda. Lamborghini Urus 2027 menandakan langkah berani ke hadapan dengan memperkenalkan teknologi elektrifikasi sambil mengekalkan gaya agresif dan prestasi tinggi yang menjadi identiti jenama ini. Urus sebaharu menampilkan sistem hibrid plug-in yang menggabungkan enjin V8 4.0 liter twin turbo dengan motor elektrik, menghasilkan jumlah kuasa 789 kuasa kuda. Gabungan ini bukan sahaja memberikan kuasa besar, tetapi juga meningkatkan agihan torque, menjadikan pemanduan lebih lancar dan responsif. Bateri kecil membolehkan pemanduan sepenuhnya menggunakan elektrik, dengan Lamborghini menganggarkan jarak 37 batu mengikut piawaian Eropah, walaupun angka sebenar mungkin lebih rendah dalam penggunaan harian. Selain rangkaian kuasa hibrid, Urus menerima beberapa kemaskini luaran dan dalaman sambil mengekalkan identiti Lamborghini yang tersendiri. Bagi mereka yang lebih mengutamakan enjin petrol tradisional, Urus S dan Urus Performante diteruskan tanpa perubahan untuk tahun model ini, namun ini akan menjadi tahun terakhirnya. Urus 2027 juga memperkenalkan reka bentuk yang diperbaharui. Bahagian depan kini menampilkan lampu utama LED matriks adaptif dan bonet power dome, manakala bahagian belakang dilengkapi pintu belakang yang direka semula dengan garis tengah yang lebih ketara. Bumper baharu, diffuser, dan grafik corak Y memberikan gaya lebih garang. Lamborghini menawarkan lebih daripada 100 pilihan warna, dan rim Galantis 23 inci turut tersedia dengan tayar berprestasi tinggi. Di dalam, kabin mengekalkan rekaan ala jet pejuang, dengan penutup pencucuhan merah bolet angkat dan tuas gear yang diinspirasikan daripada throttle jet. Skrin sentuh 12.3 inci yang lebih besar menawarkan tindak balas lebih pantas dan kawalan suara yang lebih baik, sambil masih mengekalkan butang fizikal untuk fungsi penting. Harga untuk Urus 2027 bermula pada $241,843 dan boleh mencecah $273,880 bergantung pada varian dan pilihan tambahan. Walaupun Urus S menawarkan harga lebih rendah, Urus sehibrid memberikan kuasa paling tinggi dan dijangka menjadi model paling pantas dalam barisan tersebut. Prestasi kekal sebagai keutamaan. Model Urus berasaskan petrol menampilkan enjin V8 4.0 liter twin turbo yang menghasilkan 657 kuasa kuda. Urus sehibrid plug-in menggabungkan enjin V8 twin turbo 620 kuasa kuda dengan motor elektrik 192 kuasa kuda, menjana torque. Motor elektrik memberikan torque serta-merta dari keadaan pegun, manakala enjin V8 twin turbo memastikan kuasa kekal kuat di seluruh julat RPM. Sistem pacuan semua roda dan transmisi otomatik 8 kelajuan memberikan kestabilan serta pecutan yang sangat pantas. Lamborghini mendakwa Urus mampu memecut 0 hingga 60 mil per jam dalam 3.4 saat, walaupun ujian sebenar mungkin lebih cepat. Dengan suspensi udara yang boleh menyesuaikan ketinggian bergantung pada mod pemanduan, Urus menawarkan keseimbangan antara keselesaan dan prestasi. Brek karbon seramik memastikan kuasa membrek yang mantap. Kecekapan bahan api bukan fokus utama bagi Urus. Model petrol dianggarkan mencapai 14 mung di bandar dan 19 mung di lebuh raya. Urus sehibrid dijangka menawarkan sekitar 40 mej dan kira-kira 18 mung menggunakan petrol sahaja. Di bahagian dalam, Urus menawarkan kabin mewah dan menakjubkan dengan bahan berkualiti tinggi. Elemen rekaan ala jet pejuang mendominasi ruang dalaman, dengan pemilih mod pemanduan boleh ubah serta panel meter digital sepenuhnya. Tempat duduk belakang menawarkan ruang luas dan boleh dikonfigurasikan untuk 2 atau 3 penumpang. Ruang kargo mencecah sehingga 22 kaki padu, walaupun memilih tempat duduk individu di belakang sedikit mengurangkannya.